Okay, hari ni ada lagi sekolah, sesi petang kan, ada sekolah. So hari ni ibu ada plan, paling mengejut lah namanya ni. Hera dekat sebelah ibu. Ibu nak potong rambut Hera. What? So kita dah sampai dekat salon. So ibu nak potong rambut dia. Ibu rasa dia dah rimas sangat, rambut dia dah panjang sangat. Dah ibu rasa dah sampai ke paras dia punya pinggang. Jadi yalah, nampak macam nak sampai ke paras pinggang. Dah sampai sini pinggang kan? Pinggang. So nampak tak? Dah sampai ke paras pinggang dia. So kita akan potong rambut dia. Sebab apa? Salah satunya sebab dia mengharapkan ibu menjaga rambut dia. You? Ibu kata penyakit M tu. Penyakit M tu. Penyakit M tu apa? Malas. Malas nak letak. Orang kata ibu dah banyak dah. Ibu beli macam-macam. Okay, conditioner tu biasa dia akan letak lah. Cuma dia tak letak serum. Serum sebenarnya beli serum, hair oil kan. Dia tunggu kita yang buat. Padahal benda tu sesimpel-simpel tu pun dia tak mampu nak buat kan. So kita akan potong rambut dia. Sejam kita tengok pendek manakah, panjang manakah, macam mana lepas ni rambut dia. So mari tengok tu rambut dia. Ibu nak tengok selepas ini macam mana dia boleh jaga ataupun tidak rambut dia. Kita buat surprise sekali lah dengan adik. By the way, Hera dah mandi tau. Hera dah mandi. Balik terus mandi, keluar balik. Dah sampai. Mari kita masuk. Lahir-lahir rambut Hera. Potong rambut dia. Okay, ni before potong. Okay, selesai. Dia buat straight cut je, tak perlu apa orang kata cut yang lain sebab dia masih muda. So cuba pusing sikit. Mana boleh potong dia pendek-pendek, dia tak nak ada. Nanti So, jadi Dora. jadi Dora, so nampaklah fresh sikit, nampaklah dia punya rambut tu tak serabut lah kat mata ibu. So lepas ni kalau kata apa, kita pendekkan dia lagi. Malas lagi. So selesai rambut dia. Tak adalah orang kata pendek sangat kan, at least dapat ikat rambut sebab dia nak pergi sekolah nanti kan. Pergi sekolah nak kena ikat rambut. Lepas tu nak buat sanggul kan.